sengaja masjid ni tak baca kunut, padahal mazhab Syafi'i hukum baca kunut bukan fardu, bukan rukun. Nampak? Wa yusannul kunutu. Baik, orang tinggal semayang subuh banyak zaman dulu. Lah ni dah insya dah baik semayang subuh. Jemaah, okey. Sebelum semayang subuh dia qada subuh. Jadi kalau baca kunut orang tahu. Tak semayang subuh banyak ni dulu. Jadi malu company. Nah, jadi pun dia pun tinggal subuh. Dengar baik-baik. Hukum baca kunut bukan fardu, bukan rukun. Nampak? Wa yusannul kunutu, dan disunatkan baca kunut. Muhazab Imam Syarazi, okey? Disunatkan baca kunut. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Siapa baca kunut dapat pahala, siapa tak baca kunut tak berdosa. Okey, kalau dalam keadaan segan yang dibawa jatuh maruah, maka tak apa tak baca kunut. Dah bahkan semayang subuh sendiri tu, subuh esok sengaja masjid ni tak baca kunut, padahal mazhab Syafi'i sah juga semayang dan tak berdosa pun. Faham? Cuma luput fadilat. Jadi soalan awak sudah terjawab. Kalau dia nak baca kunut baca, tak nak baca sudah. Okey. Nampak? Cuma dalam solat yang fardu kita amalkan kunut kerana kita ikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan siapa yang tadi memang tak baca kunut, sunat pula baca sujud sahwi walaupun sengaja tak baca kunut. Orang yang tinggal kunut sama ada sengaja tinggal kunut atau tertinggal, sunat sujud sahwi. Sunat juga sujud sahwi. Dia tak sujud juga sahwi, sah juga semayang dia. Jelas?